hajat apa ni? Nak jadi kenyang, lapar sangat ni. Maka sebabnya adalah makanan. Bila dia cari makanan, hati dia sunyi tak daripada makanan tu. Hati dia bersamaan ke tak? Ada makanan, tak ada makanan, hati bersamaan ke tak? Tak akan bersamaan. Susah hati ni. Perut lapar. Tengok dapur tak ada apa satu pun. Susah hati nak marah laginya. Dah balik lapar, buka-buka saji, tak ada benda. Tak ada benda. Marahlah jadinya. Di sekarang ni, hak makanan tu, kita berpegang. Yang menjadikan kenyang, keesaan Allah pada perbuatan. Bukan makanan, betul berpegang. Lepas tu ni kena buat asbab. Betul buat asbab. Tapi asbab tak ada bekas sama sekali. Buat asbab tu sebagai rukun tawakul. Hati semata-mata berserah kepada Allah. Di hati tak ada sebab. Jadi apabila ada makanan, tak ada makanan sama. Ni tahu pekah tinggi ni. Siapa tangga ni? Tak ada. Ada dengan tak ada sama. Ada dengan tak ada pun sama di hati dia. Maka kenyang ke lapar ke sama saja. Walaupun tak ada makanan, dia tak akan jadi mudarat dengan lapar dia tu. Tak akan jadi mudarat dengan lapar dia. Siapa tangga ni lah. Ni hak tawakul, hak peringkat tinggi. Sebab hati dia sunyi daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang buat asbab ni, Nabi Rasul buat asbab. Sahabat buat asbab. Nabi Rasul bekerja untuk menghasilkan rezeki. Sahabat bekerja untuk menghasilkan rezeki. Ada ni. Itu hanya pada zahir saja. Tapi pada hati tak ada. Pada hati tak ada. Jadi, Rasul buat asbab ni untuk ajar kepada umat. Rasul buat asbab ni ajar kepada umat. Kan Nabi SAW kan berperang pakai ni pakaian perang, pakaian besi tu. Tubuh tu kena luka ke tak luka, tetap Allah Ta'ala. Bukan pedang yang melukakan. Tak jadi luka, sama juga. Bukan kata perisai, pakaian besi itu yang boleh menahan daripada tidak luka. Bukan. Jadi luka, bukan pedang. Tak terluka, bukan kerana baju perisai, baju besi. Tapi Nabi pakai. Itu sebagai asbab untuk ajar kepada umat. Kena buat asbab. Tapi di sisi Rasulnya, sama saja. Ada tak ada, sama. Sebab sunyi hati daripada sebab. Macam cerita hak Nabi berhijrah tu kan. Nabi atur nak hijrah tu macam mana. Bukan hijrah lepas tu berserah kepada Allah. Tapi ni sebuah dengan Rasul. Atas kurnia Allah Ta'ala lah. Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha Mi'raj pada satu malam je. Kalau nak pergi Madinah luar Mekah tu sekelip mata je lah. Dah sampai ke Baitul Maqdis sebulan perjalanan. Lepas tu Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha hanya pada setengah malam sahaja. Kalau setakat nak pergi Madinah. Tapi Allah aturkan asbab. Itu perjalanan syariat untuk mengajar pada umat. Kan orang kan duduk persoal kan kisah-kisah aulia yang Allah lipatkan bumi. Satu langkah siapa? Allah lipatkan satu langkah siapa? Tu Nabi hijrah. Berapa dak satu langkah dia kata? Sebab di sisi Nabi SAW tu nak mengajar umat. Maka Allah pelakukan asbab. Dok, biasa dengar dok kisah-kisah aulia.
Kita wajib beriman dengan karamah. Sebab karamah ni berlaku pada awliya. Karamah ni berlaku pada awliya. Ada orang yang sangat sangat duduk cerita, tak ada cerita lain dia. Cerita karamah je. Ada golongan pula punya karamah dia cukup tak beri. Jadi gitu. Dia sahabat ke, ulama-ulama muktabar ke, mereka ada karamah belaka. Bukan mencari adah. Tapi yang kita duk ambilnya adalah syariat yang